merujuk kepada tindakan terbaru Anwar Ibrahim untuk memohon Mahkamah Persekutuan memberi dia perlindungan imuniti. Ini satu benda yang membuktikan dan menguatkan keyakinan bahawa Anwar memangnya sangat takut dengan kes saman Yusof Raute, dan ini meyakinkan dan menguatkan keyakinan bahawa memang konspirasi meletakkan dadah dan pistol itu adalah berkaitan dengan kes ini. Kena ingat latar belakang kes. Yang pertama sangat jelas ialah Anwar tak layak mohon imuniti ini, kerana walaupun imuniti ini kelakar kan, Raja-Raja Melayu berdasarkan perkara 182, perkara 183, Raja Melayu juga tak ada imuniti, boleh didakwa jika melakukan jenayah. Ini kan pula seorang Perdana Menteri, dan dia minta imuniti itu atas dasar kononnya kestabilan kerajaan. Ketika nafsu kau tak terkawal tu, kau tak fikir pula kestabilan kerajaan. Tetapi jauh daripada itu, alasan ini merupakan alasan dangkal dan permohonan yang tidak patut dibincangkan langsung, membuang masa mahkamah, kerana kesalahan Anwar gagal mengawal nafsu serakah luar tabi'inya ketika cuba dikatakan merogol. Cubaan rogol terhadap Yusof Raute itu berlaku ketika bukan dia Perdana Menteri, dia cuma suami kepada timbalan Perdana Menteri. Maka alasan itu tidak langsung harus dipertimbangkan oleh mahkamah. Yusof Raute dia buat laporan polis. Sebaik sahaja laporan polis dan pendedahan yang dibuat ke atas Yusof Raute, oleh kerana mempunyai senggang masa yang agak besar, maka tidak banyak bukti yang kononnya dikatakan boleh mengaitkan Anwar dengan kejadian tersebut. Maka ada usaha untuk polis ditekan supaya menyeret Yusof Raute kerana aduan palsu. Tetapi dalam pasukan polis yang besar ini ada ramai polis yang baik-baik. Maka datanglah usaha untuk membuktikan ataupun membantu Yusof Raute dengan membuat ujian poligraf. Maka rejim pada ketika itu, kerajaan termasuk pejabat peguam negara dikejutkan dengan keputusan poligraf yang menunjukkan bahawa Yusof Raute tidak menipu. Dan ujian poligraf ini dibuat di Bukit Aman itu sendiri. Lantas tak ada usaha, maka usaha untuk mendakwa Yusof Raute dengan aduan palsu itu tidak boleh diteruskan. Tetapi malangnya di atas tekanan dan beberapa alasan, pendakwaan terhadap Anwar juga tidak diteruskan. Yusof Raute tidak boleh menahan sabar. Demi keadilan untuk diri dia, dia telah mengheret Anwar dengan saman sivil. Selepas tindakan sivil ini difailkan, Yusof minta untuk polis serahkan keputusan poligraf tersebut. Tapi kenapa polis tak nak serahkan? Peguam negara terpaksa mencelah untuk polis jangan serahkan. Adalah kerana ujian poligraf ini menunjukkan memang benar apa Yusof Raute sebut betul, kegiatan meramas, menjilat dan menunjukkan kemaluan itu adalah satu benda yang benar-benar terjadi. Maka tak boleh serah. Kalau serah, mampus Anwar Ibrahim. Maka poligraf ini tidak diserahkan. Tanpa ujian poligraf, Yusof masih yakin dia mempunyai alibi, dia mempunyai testimoni, dia mempunyai banyak bahan-bahan bukti dan saksi-saksi yang boleh disapina untuk menghadirkan diri bagi tindakan sivil ke atas Anwar Ibrahim. Sebaik saja Yusof Raute masukkan senarai saksi, alibi dan sapina ini sebagai dokumen mahkamah, beberapa hari selepas itu
Yusof diserbu oleh pasukan polis dan jumpa kononnya dadah dan senjata api di keretanya. Jelas saya ada keyakinan dan saya percaya rakyat Malaysia ada keyakinan di atas fakta kes itu yang sedang dibicarakan di mahkamah. Ternyata kes ini digunakan untuk mengasingkan Yusof Raute daripada media, orang ramai dan peguam dengan meletakkan satu kesalahan, satu pendakwaan ke atas Yusof Raute yang membolehkan Yusof Raute tidak boleh dijamin dan ditempatkan dalam penjara. Kedua, kes ini untuk meletihkan Yusof Raute yang akhirnya membuka ruang untuk runding dan menarik kes saman sivil ke atas Anwar Ibrahim. Ketiga, kes ini juga saya khawatir mungkin akan digunakan untuk memastikan Yusof Raute mati. Mungkin dia boleh mati dalam penjara kerana pergaduhan, kononnya rusuhan ke apa ke, ataupun racun arsenik dan sebagainya. Tapi Yusof Raute terus tekun, terus bersemangat. 16 hari bulan ini adalah hari pertama, 16 Jun ialah hari pertama pembicaraan kes saman sivil Yusof Raute ke atas Anwar Ibrahim dalam kes cubaan merogol itu. Malangnya, hari ini Anwar buat lawak dengan masuk ke Mahkamah Persekutuan dengan minta imuniti. Maksudnya apa? Maksudnya Anwar penakut. Maksudnya apa? Maksudnya saya berkeyakinan 101% dah. Kan? Betul ketika Yusof Raute jumpa saya 50-50. Ketika Yusof Raute tegas failkan saman tersebut, saya mungkin 70% dan mungkin ada ruang yang boleh dibetikai. Tetapi hari ini dengan segala pertimbangan, saya percaya 101% perkara tersebut berlaku dan Anwar dalam keadaan ketakutan. Jadi fahamilah kenapa Anwar bersungguh-sungguh untuk menjadikan Nurul Izzah bakal Perdana Menteri, bakal pengganti dia. Hanya dengan ahli keluarga yang seperti ini, seperti mana Azizah setia, walaupun terbukti banyak kali berlaku kesongsangan Anwar Ibrahim dan hanya Izzah saja. Saya percaya Rafizi mungkin tidak mampu menutup. Rafizi mungkin boleh kompromi soal rasuah, Rafizi mungkin boleh kompromi soal salah guna kuasa sedikit dua, tetapi dengan perangai songsang macam ni mungkin Anwar tak yakin Rafizi mampu kompromi. Tetapi dia sangat yakin anak dia mampu kompromi sebab anak dia sendiri mempunyai banyak kesongsangan yang hampir serupa.